Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Oh, tutup radio tu kan? Radio lagu tu kan? Mesti ada maksud kan? Mana ada, dah nyanyi UK memang daripada dulu memang ini je saja nyanyi je. Mesti ada kenangan. Pintu hati tu hati aku diketuk dua perempuan, dua wanita. Dia ambil UK memang lagu ni di sana menanti di sini menunggu. Saya cuma nyanyi je sebagai hiburan hati, tak ada kena-mengena pun. Mesti ada memorinya, mesti ada kenangan-kenangan kot. Yang awak ada feeling lebih tu. Kalau macam ni maknanya tak boleh nyanyi langsung lah dah. Tak, saya tanya ada ke memori tu? Apa lepas ni aku nyanyi lagu trash? Sepultura Metallica. Up and down. Inflate is falling down. Berhati awak. Dah lah pilih. Kedai tu dah buka dah tu. Ni. Mana mas dari mana? Ada. Awak sure Awak terima kasih banyak awak bagi saya pinjaman dulu. Awak tahu je lah nak buka sekolah. Lepas buka sekolah lepas tu. Lagi 2, 3, 4 hari ni dah nak puasa dah. Saya pergi tengok dulu dapat tak? Tu baru boleh beli barang saya nak kaya. Panas awak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang. Hari ni buyback balik berapa saya nak tolak? Buyback dalam 550 bang. 550? 550. Tinggi ya. Abang nak jual apa? Ya bang. Terdesak sangat bang. Nak puasa ni, nak raya ni kan. Boleh bang? Boleh. Gelang. Sebab saya dah try tanya lain-lain kedai. Tak ada pun ambil macam ni. SG Gold Empire ni paling ambil tinggi bang. Betul. Dekat SG Gold ni kami ambil paling tinggi dalam dunia. Dalam dunia bang. Memang puas hati gila lah bang. No. Abang try timbang tu tengok berapa bang? Okey. Kami dekat SG Gold Empire ni ambil emas koma dengan harga yang paling tinggi yang tak masuk di akal. Paling mahal sekali di dunia. Bukannya sekadar emas saja kita ambil. Kita ambil emas putih, emas rosak. Semualah kita ambil. Dan paling kau sekali yang tak pernah dibuat orang. Kita ambil emas Zulian pun kita ambil. Surat pajak pun kita ambil. Jadi kau mau tunggu apa lagi? Dah nak puasa, nak raya, perlukan duit banyak. Mai sini. Bawa barang kemas kau kita ambil dengan harga yang tertinggi. Di SG Gold Empire Kuala Kangsar. Wow!